Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPJM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia, salam IPG KBA, kecemerlangan berpaksikan adab, pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Bersyukur kita kepada Hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita dapat bersama-sama dalam sesi webinar yang akan membincangkan satu tajuk yang amat dekat dengan agenda transformasi negara, iaitu inovasi dalam pendidikan dan kepimpinan. Sememangnya, inovasi dalam pendidikan dan kepimpinan sangat penting untuk memacu perubahan positif, meningkatkan kualiti pembelajaran, serta melahirkan modal insan yang kreatif, berdaya saing dan cekap menghadapi cabaran dunia moden. Bagi mengupas serta menguraikan topik ini, kita amat bertuah kerana diundang khas seorang tokoh akademik yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang perguruan negara kita. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita pada petang ini, iaitu Yang Berusaha, Dr. Malati Balakrishnan, pensyarah kanan dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur. Selamat datang, Doktor. Selamat. Apa khabar, Doktor? Sihat. Ya. Jadi untuk memulakan bicara kita pada petang ini, izinkan saya, Doktor, untuk membacakan sedikit biodata Dr. Malati Balakrishnan, yang dilahirkan pada 2 September 1969 di Kampar, Perak. Bermakna Doktor sudah berusia 57 tahun, tapi tidak menampilkan seperti usia segitu, masih muda, awet muda. Sekarang sedang berkhidmat sebagai pensyarah kanan pendidikan jasmani dan co-curriculum grade DG14 hakiki di IPG KBA. Betul, Doktor? Betul. Pernah berkhidmat sebagai ketua jabatan di Jabatan Pendidikan Jasmani dan co-curriculum di IPG Teknik. Betul. Dan sekarang pernah juga di IPG Bahasa Antarabangsa sebelum ini. Ya, betul. Okay. Juga Doktor pernah dilantik sebagai ahli senat IPJM, Doktor? Ya, betul. 2 tahun. Dari 2 tahun, dari 2023 hingga 2025. Betul. Doktor bergiat aktif secara langsung sebagai panel penggubal modul ujian kecergasan fizikal UKF. Juga ujian kelayakan calon guru. Dan juga maklumat kursus pendidikan jasmani untuk program-program PPSMP dan PSMP. Betul, Doktor? Betul. Berpengalaman luas dalam bidang inovasi, memang tak syak lagi. Calon yang kita undang ni memang tepat untuk membicarakan tajuk pada petang ini. Okay? Sehingga kini, Doktor, telah memenangi 25 anugerah pingat keseluruhan. Banyak, Doktor. Sangat hebat. Dalam pertandingan inovasi peringkat kebangsaan antarabangsa. Satu pencapaian luar biasa, Doktor. Terima kasih. Tahniah, Doktor. Seorang yang sangat hebat. Juga berjaya menghasilkan 5 harta intelek. Dan pernah memenangi anugerah tokoh inovasi pada tahun 2019 dan anugerah tokoh sukan IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, Doktor. Betul. Ahli sukan rupanya, Doktor. Hebat, Doktor. Okey, baiklah, Doktor. Sebelum kita membincangkan topik ini dengan lebih mendalam, lebih molek, kiranya saya ingin meminta Doktor untuk memberi satu definisi ringkas tentang topik kita pada petang ini. Silakan, Doktor. Ya, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pengarah IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Dr. Hanani binti Arul Rasid, Timbalan Pengarah Dr. Nur Mazni binti Abdul Karim, Encik Rohimi, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar selaku moderator saya hari ini. Terima kasih. Cik Ika Nadia binti Muhammad Idris, Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Co-Curriculum, Puan Judith Edi daripada Institut Aminuddin Baki sebagai pemandu citra saya, rakan-rakan setugas iaitu Encik Muhammad Azmanuddin dan Cik Nur Hidayah, penyelaras komat Encik Muhammad Fazi dan juga Encik Azri, jawatan kuasa teknikal yang membantu webinar pada petang ini. Selamat sejahtera juga kepada semua penonton dan guru-guru yang sangat aktif berinovasi. Ya, terima kasih Encik Rohimi. Memang inovasi itu dekat dengan saya sebab saya suka berinovasi dan sebagai seorang pemimpin saya rasa itu adalah salah satu ciri yang mesti ada pada semua guru.
Inovasi dari definisinya sendiri ditakrifkan sebagai penerapan idea-idea baru dalam sesebuah organisasi untuk memperbaiki produk, perkhidmatan, proses dan juga sistem. Menurut Calik 2024 itu definisi inovasi. Sementara kalau kita tengok definisi pemimpin, kepemimpinan pula adalah pemimpin bukan sekadar jawatan semata-mata atau gelaran, tetapi juga merupakan satu set tingkah laku dan cara berfikir yang berinspirasi kepada kepercayaan, komitmen dan juga kerjasama. Itulah yang diberikan definisi tentang kepemimpinan dan inovasi. Kita akan kupas lebih lanjut lagi tentang bagaimana sebagai seorang pemimpin dapat berinovasi dan pada masa yang sama dapat memimpin pasukan. Ya, Doktor. Saya rasa sangat jelas dan menyeluruh, Doktor, tentang definisi inovasi dari kepimpinan itu sendiri. Okey, Doktor. Sebagai seorang pensyarah kanan di IPG yang bertanggungjawab melahirkan, Doktor, aset pendidik iaitu siswa guru lah pada masa hadapan, bagaimanakah Doktor melihat kepentingan penerapan elemen inovasi ini? Adakah ia merupakan satu keperluan atau hanya satu sekadar pilihan? Sebab nyanyian lagu Francisca Peters, Doktor kenal Francisca Peters? Hanya sekadar di pinggiran. Adakah inovasi seperti itu, Doktor? Inovasi bukanlah lagi pilihan, tetapi satu keperluan. Satu keperluan dalam bidang pendidikan ini sebab pelajar masa kini memerlukan kemahiran kritikal seperti pemikiran kritis, kreativiti dan kebolehsuaian, adaptability. Okay? Inovasi pendidikan sangat memerlukan barisan pemimpin yang sentiasa berfikiran jauh ke hadapan. Langkah ini adalah bertujuan untuk mentransformasikan dan mengubah persekitaran pembelajaran seluruh dunia. Jadi kita ke arah inovasi bukan satu yang asing tetapi satu keperluan dalam bidang pendidikan. Ya, betul, Doktor. Maknanya inovasi ini bukannya satu pilihan. Selaras dengan edaran zaman masa kini. Betul. Satu keperluan yang sangat perlu diambil berat dan diambil perhatian oleh warga pendidik khususnya, Doktor. Betul. Okey, Doktor. Dalam amalan pendekatan inovasi dalam pendidikan dan kepimpinan, sememangnya perlu didahului oleh barisan kepimpinan itu sendiri. Betul, Doktor? Betul. Jadi bagaimana Doktor melihat peranan pemimpin itu sendiri? Bak kata ungkapan kepimpinan melalui teladan. Khususnya, Doktor, di dalam sesebuah organisasi, mungkin di IPG guru itu sendiri. Bagaimana Doktor melihat? Silakan, Doktor. Terima kasih. Ini soalan yang sangat baik. Pada pendapat saya dan juga pendapat daripada rujukan-rujukan, leadership and initiative are similar. Maksudnya kepemimpinan dan inisiatif adalah sama. Okay, a good leader knows the meaning of initiative. Jadi seorang pemimpin yang baik tahu apakah inisiatif-inisiatif yang diperlukan dalam sesuatu bidang dan memproses ke arah melaksanakan inisiatif tersebut. Sebab sebagai seorang pemimpin, pemimpin haruslah mempengaruhi pedagogi, iaitu inovasi pedagogi. Dan juga pelajar-pelajar ataupun murid-murid perlu mendapat akses yang adil terhadap teknologi dan digital. Teknologi moden menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar, student-oriented learning. Jadi, sebagai seorang pemimpin, mestilah memastikan bahawa guru-guru dilatih menggunakan teknologi dan digital agar dapat mempengaruhi inovasi pedagogi ini. Nampaknya peranan pemimpin sangat penting dalam memastikan inovasi itu terus menyemarak di sesebuah organisasi. Jadi saya rasa itulah bagaimana kepala, itulah gerabak dia di belakangnya, Doktor. Betul. Okey, Doktor. Sebentar tadi memang Doktor telah mengupas, menjelaskan secara panjang lebar dan menyeluruh tentang konsep-konsep dan ciri-ciri inovasi dalam pendidikan, terutama dalam kepimpinan. Justru itu, Doktor, nak tanya, sejauh manakah Doktor sendiri sebagai orang yang secara langsung terlibat, mengaplikasikan
perkara-perkara ini di dalam kerja buat doktor sebagai seorang pensyarah kanan di IPG dan kesannya terhadap IPG itu sendiri, doktor. Boleh doktor kupaskan? Ya, boleh. Sebagai seorang pemimpin, saya dah memperkenalkan tadi, jiwa saya suka berinovasi. Jadi saya menggalakkan inovasi sebagai pemimpin perlu mencipta visi untuk pembelajaran masa depan. Jadi dalam setiap perancangan kurikulum, kaedah pengajaran, dengan adanya teknologi baru, saya akan pastikan bahawa sebagai seorang pemimpin, bila saya memimpin sebagai ketua jabatan dan juga bila saya menjadi pensyarah yang merancang aktiviti pembelajaran, saya akan pastikan bahawa elemen inovasi itu diselipkan dalam pembelajaran. So misalnya kita tengok dalam merancang kelas, kita perlu kaitkan dengan teras-teras yang ada dalam rancangan pendidikan Malaysia. Ya, betul. Ya, contohnya teras 2, iaitu bagaimana seorang guru dapat mengoptimumkan potensi setiap murid melalui pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk menjadi warga negara global. Bukan sahaja dalam rancangan pendidikan Malaysia, kita juga tengok dalam rukun madani di mana dinyatakan rukun daya cipta, iaitu untuk membangunkan sesuatu negara, daya cipta ini menjadi salah satu rukun yang penting yang perlu membawa kepada perubahan-perubahan. So, sebagai seorang, bukan saja pendidik, sebagai seorang pemimpin, saya setkan yang ini dalam perancangan, dalam amalan best practices, bagaimana inovasi itu boleh dibawakan bersama-sama in the classroom. Oh, ya, betul. Nampaknya doktor memang mengaplikasi sepenuhnya lah. Ya. Jadi seiring dengan RPM yang kita sedia maklum dan juga dengan rukun madani di saranan kerajaan kita. Jadi tentunya doktor, kita semua sini tertanya-tanya ataupun tunggu apakah doktor mungkin boleh kongsi bentuk-bentuk inovasi yang pernah doktor laksanakan di IPG doktor sendiri, yang doktor terlibat secara langsung. Boleh kita kongsi bersama kami? Boleh, sure. Encik Rohimi, semasa MCO, kita menghadapi cabaran yang besar bagaimana melaksanakan amali dalam sukan. Terutama sekali program besar di IPG adalah Bina Insan Guru. Jadi masa tu saya ketua jabatan dan saya mendapati bahawa sebanyak 6 bulan sudah lalu kita tak dapat nak melaksanakan Bina Insan Guru. Sudah MCO ni berlanjutan sehingga 2.5 hingga 3 tahun. Jadi kita tak boleh nak tunggu untuk tidak melaksanakan amal ini. Sebagai seorang pemimpin perlulah berfikiran panjang. Maka kami telah di jabatan kami telah duduk dan berbincang dan telah mencari satu penyelesaian, iaitu bagaimana kita dapat melaksanakan amal ini semasa pelajar-pelajar ini berada di rumah. Oh, maknanya waktu COVID sedang melanda dunia, maknanya pergerakan terkawal, tidak boleh melakukan aktiviti luar dan sebagainya. Jadi doktor melalui kemahiran yang ada telah merangka satu plan untuk mengadaptasi situasi tersebut dengan melaksanakan juga Bina Insan Guru yang disebut tadi. Betul. Betul. Ya, betul. Jadi apakah yang mungkin doktor boleh sambung sikit lagi apa yang doktor telah laksanakan untuk boleh. Bila kita tengok sesuatu inovasi itu secara dasarnya kita bukan nak buat apa, tetapi kita ke arah why atau kenapa, ataupun kita dapat melakukan beberapa penyelesaian. Jadi pada masa itu kita dah dapat nak melaksanakan atau melakukan secara amali. Pelajar-pelajar semua berada di rumah masing-masing. Maka kami di IBA, di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, kami telah menggubal satu modul Bina Insan Guru dan dengan menggunakan teknologi yang ada, bagaimanakah pelajar-pelajar di rumah boleh melaksanakan amal itu dengan persekitaran yang sedia ada. Contohnya memasak menggunakan peralatan yang ada di rumah, di luar rumah. Oh, doktor. Dan ini bermakna
aktiviti fizikal. Okay? Pelajar berada di rumah masing-masing dan doktor memantau, melaksanakan secara dalam talian. Ya. Betul, doktor? Ya, sebenarnya kami mengubah modul bagaimana nak melaksanakan dan juga mengaplikasikan dan semua pada masa yang sama pelajar serentak menunjukkan adaptasi. Ini yang kita kata tadi, sebagai seorang pemimpin perlulah tahu bagaimana nak mengadaptasikan kepada cabaran-cabaran yang wujud masa kini. So, pada masa itu adalah cabaran kita untuk melaksanakan amali. Tetapi dengan adanya limitasi yang diberikan oleh MQA, iaitu apakah adaptasi yang nak dibuat dan bagaimana tunjukkan justifikasi, dan kami berjaya menunjukkan justifikasi dengan pelaksanaan program Bina Insan Guru di 27 kampus. Pada masa yang sama, pelajar dapat melaksanakan, dan ini secara langsung sudah mengurangkan kos perbelanjaan, dan kita juga ada nilai tambah di mana adaptasi ini sebenarnya dibenarkan di dalam MQA, memandangkan itu adalah cabaran besar yang berlaku di seluruh dunia. Maka peningkatan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah ini adalah menjadi satu nilai tambah, iaitu inovasi yang dihasilkan, dan inovasi tersebut kami telah bukukan dan juga jadikan sebagai harta intelek. Dan bukan itu saja, kami juga dapat melaksanakan program Bina Insan Guru di 27 kampus. Maka tak adalah kita tidak tertinggal tanpa melaksanakan kursus ini. Kursus ini berjaya dilaksanakan dan pelajar-pelajar pun berjaya menyelesaikan tugas mereka yang jadi prasyarat untuk kursus ini. Hebat, doktor. Walaupun negara ataupun dunia dilanda wabak COVID yang menghadkan pergerakan, namun kemahiran terutamanya dalam Bina Insan Guru wajib pelajar kuasai. Yeah. Jadi dengan inisiatif dan kepakaran yang doktor ada, doktor telah merangkam dan tinggal merancang satu bentuk pelaksanaan secara dalam talian, dan pelajar melakukannya di rumah dengan pemantauan tentunya jurulatih dan juga doktor sendiri sebagai ketua jabatan pada waktu itu. Dan modul ini menjadi perintis kepada kesemua 26 lagi IPG, termasuk Iba, kita Dr. Yed sebagai yang pengelola dan telah menjadikannya sebagai satu alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Okay? Jadi satu perkara yang sangat hebat, Dr. Ya. Maknanya satu inovasi yang rasanya sangat berjaya. Dan MQA sendiri pun telah mengiktiraf modul ini, Doktor. Encik Rohimi, kalau nak bercakap lebih lanjut, bila kita tengok sesuatu inovasi itu mestilah memberikan impak yang besar. Contohnya, Bina Insan Guru ini yang dilaksanakan dalam talian, berdasarkan pada inovasi, dia mesti membawa high impact, impact yang terbesar, maka dia dapat dilaksanakan sebagai satu pentaksiran alternatif untuk seramai 177 pelajar pada masa itu di 27 kampus, dan berjaya menyelesaikan tugas mereka, prasyarat untuk lulus program. Yang kedua, berjaya juga dilaksanakan kerana dia tidak membawa apa-apa kos. Jadi sesuatu inovasi mestilah menunjukkan kos yang rendah. Maka itu adalah inovasi yang berimpak. Dan kami juga dapat mengoptimumkan penggunaan medium online untuk mengurangkan kos dan masa perancangan dan pengurusan program. Betul seperti yang kata Encik Rohimi, dipantau oleh jurulatih yang bertauliah. Bukan saja itu, program ini berjaya dilaksanakan mengikut salah satu impak program, iaitu rapid execution. Dia dapat berjaya dilaksanakan di 27 kampus sebab model ini dah dirancang dengan baik, maka boleh disesuaikan di 27 kampus. Dan akhir sekali, bila kita berbincang tentang sesuatu inovasi, dia mestilah ke arah sustainability, iaitu model ini mudah digunakan, mudah dikongsi secara baik di 27 kampus. Jadi sesuatu inovasi yang baik, dia mestilah memberikan impak yang besar berdasarkan pada 4 konsep ini. Wah,
memang inovasi bukannya satu pilihan, Doktor. Ya. Satu keperluan. Ya, betul. Terutamanya bila kita menghadapi wabak-wabak yang tidak dijangka di luar kawalan dan di luar jangkaan kita, Doktor. Ya, betul. Dan tentunya kualiti atau mutu bukannya dikompromikan, Ya, Doktor. betul. Dia tetap dijaga bagi memastikan pembentukan siswa guru itu sendiri berada pada tahap yang terbaik, Doktor. Ya, Doktor. Seterusnya, Doktor. Saya rasa satu penjelasan perkongsian yang sangat menarik. Apatah lagi pada waktu itu, inovasi merupakan satu tuntutan yang mesti dilaksanakan. Ya. Okey, Doktor. Jadi, pada pandangan Doktor, okay, sebuah inovasi tidak mampu dilonjakkan tanpa pemacu yang holistik. Betul? Ya. Di sini terletaknya impak kepimpinan. Pada pandangan Doktor, bagaimanakah corak atau gaya kepimpinan seseorang pendidik mahu pentadbir institusi yang diperlukan saat ini bagi mendepani dan menyokong ekosistem inovasi dalam kalangan warga akademik atau warga pendidik itu sendiri? Ya. Sebagai seorang pendidik, kita mesti mempunyai jiwa inovasi. Seperti yang kata, inovasi itu bukan Bukan pilihan tetapi satu keperluan. Ya. Maka sebagai seorang pensyarah, saya juga memastikan bahawa inovasi dan idea-idea pelajar menjadi sesuatu yang bermakna bagi mereka. So dalam bilik darjah, salah satu kursus yang saya ajar dalam semester lepas adalah berkaitan tentang inklusif, pendidikan inklusif. Maka kami berbincang dalam kelas, apakah sumbangan sebagai seorang guru pelatih, apakah sumbangan yang kita boleh membawa kepada murid-murid di sekolah. Maka lahirlah beberapa idea inovasi pelajar kelas saya sendiri. Mereka memodifikasikan permainan-permainan untuk pelajar-pelajar inklusif. Dan hasil-hasil pelajar ini telah kami uji lari di sekolah inklusif itu sendiri. Dan juga pelajar-pelajar ini telah pun menunjukkan mereka dapat mencapai standard inovasi dengan mengambil bahagian dalam pertandingan inovasi peringkat kampus. Dan juga mereka nak pergi lebih jauh lagi peringkat global. Maka pertandingan ini dibawa dan dihantar ke International Conference of Global Education. Dan Encik Rohimi, kebanyakan mereka mendapat pinggan emas. Wah, hebat betul. Itulah yang kita kata, kita perlu mencungkil potensi pelajar agar pendidikan itu, pembelajaran itu bermakna. Jadi pelajar-pelajar ini mendapati bahawa inovasi yang mereka telah hasilkan, mereka uji di sekolah dan bagaimana idea-idea inovasi itu dapat dibawa ke lebih tinggi lagi dan sudah pastinya mereka sekarang menjadi guru-guru yang hebat di sekolah. Hebat betul. Maknanya di sini pensyarah sendiri perlu meneroka alam inovasi untuk mengalakkan, untuk memberi motivasi kepada siswa guru untuk merancang, melaksana dan mencipta sesuatu yang baharu dalam proses inovasi. Ya, betul? Betul. Okay. Jadi Doktor, nampaknya hadirin sekalian memandangkan kekangan masa yang kita sudah berada di penghujung siaran. Jadi sebagai rumusan, inovasi dalam pendidikan bukan lagi sebuah pilihan luar jangka, tetapi merupakan satu kemestian, satu keperluan demi kelangsungan sebuah kualiti akademik negara. Sinergi antara inovasi yang kreatif dan kepimpinan yang berwawasan seperti yang telah diutarakan oleh Dr. Malati sebenarnya tadi dalam usaha untuk mencapai matlamat utama Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035, iaitu untuk melahirkan insan sejahtera yang beradab, berilmu, berkemahiran dan berdaya tahan adalah tunjang utama dalam melahirkan modal insan yang berdaya saing di peringkat global. Juga seiring dengan trust kepada visi rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri, iaitu pendidikan bermutu insan terdidik negara sejahtera yang menekankan usaha untuk melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi diri individu demi melahirkan rakyat berilmu, berakhlak mulia dan menyumbang kepada kemakmuran negara. Lagi sekali, majlis merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berusaha Dr. Malati dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa atas kesudian meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang cukup berharga pada petang ini.
Terima kasih juga diucapkan kepada semua hadirin atas perhatian yang penuh tumpuan sepanjang sesi ini berlangsung. Sebelum mengakhiri sesi webinar, izinkan saya Doktor membaca 2 rangkap pantun. Bukan jamu sebarang jamu, jamu campuran si herba Cina. Bukan ilmu sebarang ilmu, ilmu bersulam, inovasi membina. Bunga melati harum mewangi, hiasan meja di hari raya. Inovasi dan kepimpinan saling bersinergi, pendidikan gemilang, negara berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada pengarah IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Dr. Hanani binti Harun Rashid, Timbalan Pengarah Dr. Nur Mazni binti Abdul Karim, Encik Rohimi selaku moderator saya, Cik Ika Nadia, dan juga jawatankuasa teknikal yang membantu menjayakan webinar pada petang ini. Selamat maju jaya saya ucapkan kepada semua pendidik yang berinovasi. Terima kasih.